ramai orang sudah biasa mendengar tentang denggi, tapi sebenarnya apakah itu demam denggi? Okey, secara ringkasnya penyakit ni memang complicated. Dia memang datang daripada virus lah. Jadi virus ni biasanya dia ada di dalam persekitaran kita. Sebab Malaysia adalah antara negara tropika dan kita ada endemik tentang denggi lah. Ni adalah dia memang ada fasa-fasa dia, dia ada faktor-faktor dia, dia ada vektor, kita panggil nyamuk tu kita panggil vektor lah. Dan juga dia ada bila dijangkit itu dia ada dia punya gejala-gejala dan tahap serius dia. Jadi dia memang agak rumit. Jadi secara khususnya denggi ni adalah daripada virus. Jadi virus ni dipindahkan daripada nyamuk Aedes aegypti ataupun Aedes albopictus dan dia akan menggigit kepada manusia lah. Dan biasanya dia akan mengeram. Tempoh inkubasinya antara 5 hingga 7 hari lah. Kalau biasanya ada 5 hari. Jadi bila masa 5 hari tu individu tersebut akan mula demam lah. Dan dia mempunyai gejala yang berbeza-beza dan masa itulah kita kata di tahap serius tu berbeza-beza. Jadi secara amnya dari aspek kesihatan awam kita memang tengok dari segi isu persekitaran dan macam mana kita menangani nyamuk-nyamuk Aedes tersebut dan kalau boleh virus tu itu sendirilah. Jadi bila bagi kepada gejala pula, bila seseorang individu dapat penyakit denggi tersebut, selain daripada demam, kadang-kadang dia ada sengal-sengal badan, dia memang ada sakit kepala dan ada beberapa tanda yang kita risau bila orang kata dia ada sakit kepala, ceret-beret, muntah dan sakit perut. Itulah tanda-tanda yang kita kata sebagai early warning signs lah. Jadi bila tanda tu muncul maksudnya dia tahap serius dan memerlukan rawatan rapi daripada doktor-doktor dan pengesanannya sangat penting lah. Dan sekarang ni bila zaman moden kita memang ada ujian untuk mengesahkan denggi tersebut. Jadi kes-kes yang dah sahkan dia patut kebanyakannya perlu rawatan di hospital untuk pemantauan lah. Dan selepas demam tu berakhir dia kena pantau lagi dalam 2, 3, 4 hari sebab kita melihat bila denggi tu pada hari yang dia tak demam tu ada medical term kita panggil deficient phase. Itulah yang paling bahaya dan memerlukan pemantauan yang rapi. Jadi selepas tu bila semua darah dan juga ujian darah dah balik normal baru individu tersebut boleh discharge dari hospital. Terima kasih doktor. Jadi penting untuk kita faham yang denggi ni bukan sekadar gigitan nyamuk tapi ia melibatkan nyamuk Aedes yang boleh membawa virus denggi kan. Yeah. So sebab itu usaha mencegah pembiakan ni sangat penting lah kan Yeah. doktor.